Okay, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, kembali lagi bersama dengan kami dalam podcast Ada Apa Dalam Dunia Pendidikan. Hari ini kami akan membincangkan atau mengulaskan tentang isu pendidikan. Saya, Broker Ribai, merupakan host anda bersama dengan rakan-rakan saya yang lain. Saya Justy. Saya Syara. Saya Melanie. Dan pada hari ini kami mempunyai seorang tetamu jemputan, merupakan seorang pendidik yang akan bersama dengan kami bagi mengulas tentang emosi, tingkah laku dan prestasi akademik dari perspektif seorang cikgu ataupun guru. Boleh tak kalau cikgu perkenalkan diri dan ceritakan latar belakang cikgu sedikit? Saya Cikgu Farahin, baru setahun jagung dalam dunia pendidikan, baru 8 tahun. Setakat ni dah mengajar di 3 buah sekolah lah. Okey, terima kasih cikgu. Jadi saya nak tanya cikgu lah, cikgu mengajar dekat sekolah menengah ataupun sekolah rendah? Mengajar di sekolah menengah. Okay. Jadi tajuk kita hari ini berkenaan dengan emosi, tingkah laku dan juga prestasi akademik dari perspektif seorang cikgu. Pada pandangan cikgu lah, adakah perubahan dari segi emosi dan juga tingkah laku murid itu akan mempengaruhi prestasi akademik seseorang pelajar? Secara keseluruhan memang sangat mempengaruhi, terutama dalam kelas. Kalau murid tu dia tak happy, tak gembira, daripada awal pagi dia sampai sekolah tu dia tak gembira, berkemungkinan kat dalam kelas pun dia tak ada mood. Fikiran dia akan menerawang kan. So apa yang kita ajar pun dia susah nak faham. So memang akan berkait rapat lah kat situ. Itu kita dapat tahu lah yang bahawa perubahan dari segi emosi tingkah laku ini mempengaruhi prestasi seseorang pelajar. Cikgu, kalau murid-murid ni mempunyai masalah emosi yang tidak stabil kan, bagaimana pihak sekolah menyediakan aktiviti atau program untuk menyokong emosi pelajar? Kebiasaannya kalau berkaitan dengan emosi ataupun masalah, senang kata kita kata murid yang bermasalah dah kan, kita akan rujuk kepada pihak kaunseling dulu. Tapi dalam masa yang sama, guru kelas ataupun guru-guru lain tu dia akan main peranan juga. Sebab guru kaunseling dia bukan bersama dengan murid tu sentiasa. So kalau kita sebagai guru subjek ataupun kita sebagai guru kelas, kita yang lebih kenal dengan kita punya murid kan. So kita yang akan nampak perubahan dia. So bila kita nampak perubahan, kita akan beritahu dekat pihak kaunselor. So pihak kaunselor dia akan ambil tindakan lah untuk bagi kaunseling dan sebagainya. Lepas tu lagi satu, kita dah ada banyak ujian macam ujian psikometrik kan, ujian nak mengenali identiti diri, tingkah laku dan sebagainya. So daripada situ pun pihak kaunselor dia akan dapat tahulah murid ni ada masalah ataupun tidak. Lepas tu daripada pihak hak ehwal murid pula, kita akan adakan macam-macam camp motivasi, program motivasi. Kita boleh panggil pihak-pihak luar, pihak UPSI contohnya datang untuk bagi ceramah motivasi kan. Kalau dalam kelas, ni lah guru-guru tu sendiri macam mana dia nak mendekati murid tu. Okey cikgu, saya teruskan. Berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi tentang sokongan emosi atau program yang telah dilaksanakan, apa pendekatan atau kaedah bimbingan yang cikgu rasa bila dapat tu berkesan kepada pelajar tersebut? Dia macam-macam, tapi macam saya, sebab saya mengajar sekolah menengah kan. So antaranya kita lebih kepada hati ke hati lah orang kata. So bila murid tu buat masalah,
Kadang-kadang dia bukan murid yang nakal pun. Dia lebih kepada nakkan perhatian. Nak tengoklah apa ni macam tu. Kadang-kadang dia risau, cikgu tak nampak dia dalam kelas kan. So dia lebih pada hati-hati. So kita ni tak boleh tunggu marah dia. Hati-hati tu maksudnya kita pergi jumpa tanya, awak kenapa? Kenapa hari ni ada masalah ke? Kita kena tanya dia, dekat dengan dia. Lepas tu lagi satu, kalau murid perempuan dengan murid lelaki, pendekatan ni berbeza pula. Kita tak boleh marah murid lelaki terus dalam kelas, masuk-masuk contoh masuk lambat, kita tu marah dia satu kelas dengar kan. Kat situ nanti dia rasa emosi dia, marah dia tercalar. So nanti dia rasa macam kita bukan nak mengajar dia, kita lebih kepada nak memalukan dia. Akan balik ke kan, ada tayar kena pancit. So pendekatan hati ke hati, orang kata sentuhan bonda ke, tu lebih membantulah daripada kita nak marah murid tu secara face to face macam tu. Baiklah cikgu, saya teruskan dengan soalan yang keempat. Saya kaitkan sedikit dengan teori. Berdasarkan teori moral Lawrence Colbert, apakah perbezaan antara teori dan realiti dalam konteks pemerhatian cikgu sendiri? Okay, kalau daripada segi teori Lawrence ni, dia bagi 3 tahap. Okay, daripada kanak-kanak, remaja dan dewasa. Tapi hakikatnya dalam dunia realiti, tahap kematangan tu bergantung pada individu. Mungkin ada budak umur 7 tahun, dia dah pandai buat keputusan. Dia dah pandai tolong adik dia mandi. Ada budak 7 tahun dia masih main pondok-pondok, main masak-masak. Ada budak umur 13 tahun dia masih fikir game. Ada budak dia dah fikir dia nak kerja apa. So kita nak terlalu follow teori pun susah juga. So dalam dunia realiti ni dia tak sama lah. So maksud cikgu dekat sini, perkembangan setiap murid atau budak tu berdasarkan diri dia orang sendiri, diri masing-masing lah. Berdasarkan diri dengan persekitaran, terutama sekali rakan sebaya dengan inilah keluarga. Baik cikgu, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Kalau tadi saudari Melanie dia ada bertanya, terdapatlah sedikit perbezaan yang mungkin begitu ketara dari segi teori dengan realiti. Dari segi pengalaman cikgu lah, cikgu mungkin mengajar pada peringkat sekolah menengah, dan cikgu lebih kepada mengajar kepada pelajar yang di peringkat remaja. Cikgu ada guna tak apa-apa teori sebagai contohnya teori Colbert ni dalam PDP cikgu ke, untuk cikgu mengenal pasti sekiranya terdapat pelajar yang bermasalah ke, mungkin daripada teori ni lah cikgu boleh tahu mungkin pelajar tu melakukan tindakan sebagai contohnya ponteng kelas ke, ataupun tolong cikgu bersebab apa ke, macam tu. Dia kalau kita nak kaitkan dengan teori Lawrence untuk peringkat kedua tu kan. Okay, peringkat kedua tu dia cakap dia buat sesuatu untuk orang nampak dia, untuk orang menghargai dia. Okay, kalau kita nak kaitkan dengan PDP, yang paling mudah lah kita buat aktiviti dalam kumpulan, kemudian kita lantik satu ketua dan kita bagi situasi ataupun masalah. So kita bagi diorang selesaikan. Kita bagi diorang selesaikan macam mana, tapi kita jadi panduan lah. Kita tolong supaya setiap keputusan yang dia buat tu setiap keputusan yang diorang buat tu tak tersasar. Okay? Maksudnya kalau macam Lawrence tu dia cakap, kalau dia buat sesuatu keputusan, dia nakkan pujian daripada orang. Betul macam tu kan. So kita memang kita bagi dia jadi ketua supaya kawan-kawan dia rasa kau memang sesuai jadi ketua, supaya dia ada rasa diri dia dihargai kan. Tapi dalam masa yang sama kita kena guide dia supaya dia jadi ketua yang adil, yang tegas. Dalam masa yang sama dia nak kena dengar kata ahli-ahli dia tak boleh selfish, tak boleh pentingkan diri. Korang semua salah, aku je yang betul lah, tak boleh macam tu. So kita boleh kaitkan kat situ, tapi dalam masa yang sama kita kena guide dia lah supaya dia tak tersasar. Tapi kan cikgu, saya nak tanyalah pendapat cikgu lah. Sekarang ni kan tingkah laku murid-murid zaman sekarang berbeza dengan tingkah laku murid zaman dahulu ke tak?
Ada yang berbeza, ada yang tidak. Maksudnya kalau zaman sekarang kalau kita marah kan, dia terus update terus. Pagi tadi kita marah dengan tu, dia ingat dia parah sangat macam tu. Tapi kalau zaman kita orang tidak. Kalau zaman kita orang diajar untuk jangan sesekali kutuk cikgu atau orang yang mengajar kita tu kalau nakkan keberkatan hidup. Tapi kalau zaman sekarang, I don't care who are you. Ingat kisah macam tu lah. So dia berbeza dekat situ. Perangai tingkah laku tu pun berbeza. Baik cikgu, berdasarkan apa yang cikgu uraikan tadi, saya nampak sedikit ada nampaklah ada kaitan dari segi penggunaan media sosial tu terhadap pelajar pada zaman masa kini lah berbanding pada zaman pelajar pada zaman ketika dahulu. Sebabkan apa yang cikgu cakapkan tadi, bisa kata cikgu marah ataupun ialah marah pelajar, dan pelajar pula akan sekejap saja akan update status dekat media sosial, cikgu marah saya. Ya, mungkin ini merupakan satu perubahan yang barulah dalam pelajar kita pada masa kini. Kalau ikutkan juga pada pemerhatian kita lah pada masa kini kan, media sosial ni amat dekatlah dengan kita punya pelajar ni. Berdasarkan cikgu lah di dalam kelas, cikgu ada perasan tak kesan penggunaan media sosial ni terhadap perubahan diorang di dalam kelas kan? Nombor satu yang diorang akan cakap, cikgu saya nak jadi TikTokers. Saya nak jadi Instagrammer, saya nak jadi YouTuber, saya nak jadi gamers. Tapi kita sebagai cikgu, kita cakap lah kat dia, awak ingat nak jadi TikTokers tu tak payah belajar ke? Sebab kita ada SMGK kan, you ingat tak payah belajar ke? Kalau you tak pandai edit video, macam mana you nak jadi TikTokers yang hebat? You ingat jadi gamers tu tak payah belajar ke? Dan kalau you kena pergi kena wakil Malaysia, orang tu cakap bahasa Inggeris, macam mana you nak jawab? So kita nak kena counter balik lah. Tapi kita tak boleh rendahkan dia. Kita cakap tak layak, tak boleh. Kita tak macam tu lah. So cikgu support lah apa yang dia nak tu. Kita kena support lah, ke jalan yang benar lah maksud cikgu. Kita tak boleh, sebab diorang sekarang ni diorang fikir macam, alah cikgu tak payah belajar pun tak apa, boleh je. Saya tengok orang tu dapat je beli kereta. Kita jawab balik, yakin kereta dia? Yakin dia bayar cash? Kita jawab balik macam tu. So diorang macam senyap. Kadang-kadang kita bukanlah nak bagi dia rasa down, tapi kita bagi dia fikir lah. Sebab kan budak zaman sekarang dia nampak yang indah-indah aja. Yang belakang tu dia tak nampak. Orang tu tak tidur 2-3 pagi editing kan. Kadang-kadang kita suruh dia edit pakai PowerPoint pun dia tak pandai. Benda tu basic kan. Benda tu yang diperlukan nak jadi seorang orang kata TikTokers, YouTuber. Kalau cuba orang nak buat podcast lagi, nak masuk tak apa-apa kan. Kalau tak pandai boleh tak buat? Tak boleh. Tiba-tiba pakai muka aku cantik. Tak boleh gitu. Berbeza cerita-cerita budak zaman sekarang dengan waktu kita dulu. Kalau dulu saya, kalau cikgu tanya nak jadi apa, saya nak jadi cikgu. Yang basic lah, cikgu, doktor, polis. Tapi macam tak menggilingkan. Tak ada, zaman sekarang tak ada dengar. Awak akan dengar cikgu, doktor, polis untuk budak 7 tahun ke bawah. Itu pun 7 tahun ke bawah dah cakap dah, saya nak jadi macam Akis Zulkifli. Tak ada dah dia nak cakap dia jadi cikgu. Mak dia cikgu pun bulan tu dia cakap dia jadi cikgu. So dia berbeza lah sebab media sosial kan, sebab dia nampak macam best je. Jadi YouTuber pun boleh review macam-macam mainan kan. So dia rasa macam seronoknya. Macam mana dia boleh buat mainan sebab dia jadi YouTuber. Hakikatnya dia tak tahu di sebalik tu. Mula-mula nak kena beli handphone, nak kena beli microphone, nak kena beli tripod ni. Lepas tu nak kena keluarkan duit dulu, duit sendiri dulu. Mana dapat duit tu, takkan dia tiba-tiba jatuh daripada langit. Dia tak nampak benda tu. So kita sebagai cikgu, kita kena ajar lah, kita kena bagi tahu. Bukan kita downkan orang. Kita tak boleh nak downkan orang. Sebab diorang pun rasa SPM tu tak penting kan sekarang. So bila kita cakap macam tu, dia nampaklah SPM tu penting. So kita cakap kat dia, awak nak jadi TikTokers ataupun nak bekerja dengan seorang TikTokers? Nak tak? Walau macam mana pun dia akan cari orang yang ada CJ SPM paling cikai. Ataupun kalau dia nak suruh awak jadi
jaga bahagian accounting, dia mesti nak awak ada CJ tentang account. Dia takkan tiba-tiba ambil awak habis sekolah, tepi berjalan tu dia, meh sini kerja dengan aku sebab kau minat aku, tak ada macam tu. So bila kita cakap macam tu, diorang terbuka lah mata tu, macam oh nak kena jugalah belajar je cikgu. Belajar. Okey cikgu, jadi untuk soalan yang terakhir, adakah cikgu pernah berhadapan dengan pelajar yang prestasinya berubah disebabkan oleh faktor emosi atau tingkah laku, dan bagaimanakah cikgu mengenal pasti pelajar tersebut? Banyak je. Sebab macam mana, okay, saya pernah mengajar dekat KV. So bila kita mengajar kat KV, kita berhadapan dengan budak umur 16 tahun hingga 19 tahun. Tu lain perangai diorang. Lepas tu saya mengajar dekat sekolah menengah kebangsaan. Kita berhadapan dengan murid-murid Melayu lah kebanyakannya. So tu lain perangai diorang. Lepas tu kita sekarang ni dekat sekolah jenis kebangsaan. So tu pun lain perangai diorang. Ya, kalau macam apa tu, kalau nak kata perubahan emosi kan, okay, kalau macam perempuan dia tak lari daripada masalah percintaan. So nanti kalau tiba-tiba kita mengajar, kita tengok dia termenung. Satu je lah, baru lepas putus ke semalam. Ada pernah aja student kita menangis dalam kelas, benar. Tapi kita jangan apa tu, kita tak downkan dia tu macam tu lah orang suruh belajar tak nak belajar. Kita tak down dia macam tu lah. Kita pujuklah dia, cakap tak apa, jangan risau, ramai lelaki kat luar sana, belajar dulu. Kita jadikan benda yang negatif tu kepada yang positif. So daripada situ diorang ada usaha untuk belajar. Macam murid lelaki pun ada juga. Ya, mula-mula saya masuk kelas tu pagi ada, petang tiba-tiba lelaki semua tak ada. Tiba-tiba hilang semua. Ada 2 orang je, tu pun memang 2 orang ni yang budak baik lah orang kata. And then saya pergi jumpa. Lepas tu kita borak lah, ni face to face seorang je kan, hati ke hati. Kenapa? Sebab saya rasa lelaki tak suka kot orang tahu masalah dia. Dia simpan kan, penyimpan ayah-ayah kan, dia simpan kan. So kita tanya kenapa saya tak datang sekolah. Lepas tu dia cerita. So kita tunjuk empati kita kat dia kan. Ni jangan pula korang dengar cerita dia macam tu je muka. Tak adalah, kita kenalah masuk dalam dunia dia. So bila kita masuk dalam dunia dia, dia rasa diri dia dihargai. So daripada situ saya kata aku nak kena lulus subjek cikgu ni. Macam tu. So dia perlahan-lahan dia akan berubah. Kalau kita ignore dia, macam tak kau lah, kita ignore dia, dia rasa dia makin tak dihiraukan lah. So tu yang makin datang kelas tidur. Ada je murid macam tu. Lepas tu ada juga murid yang macam dengan kita dia tak suka, dengan orang lain dia suka. Kerana kita tak tahu pun apalah dosa aku kan kau yang tak suka. Tapi kita tetaplah kena cuba, tetaplah pergi. Okey, hari ni kerja sekolah dah buat dah. Walaupun dia macam tetaplah kita nak kena kita tetap nak kena mendekati dia supaya dia punya prestasi tu tak jatuh lah. Sebab kita faham yang paling bermasalah kat dunia ni adalah remaja. Walau macam mana pun yang paling bermasalah adalah remaja. Semua benda jadi masalah. So bila kita ajar remaja, kita pun nak kena faham dunia dia. Kalau kita tak faham dunia dia, prestasi dia akan jatuh. Tapi kalau kita cuba faham dunia dia, dia akan dekat dengan kita, dia akan suka dengan kita. So dia akan cuba naikkan prestasi dia supaya kita tak sedih lah. So bila dia exam, result dia jatuh, cikgu sorry, saya dah belajar tapi saya tak faham. Macam tu lah. Dia nanti kata tak apa, nanti next time saya cuba lagi. So kita seronok lah kat situ. So sangat nampaklah dari segi perkembangan emosi pada peringkat remaja tu, dia macam agak sangat mencabar lah bagi golongan remaja. So apa yang kita dapat nampak di sini, sokongan daripada orang di sekeliling khususnya sebagai cikgu, seorang pendidik, memainkan peranan penting untuk memahami golongan pelajar yang masih pada peringkat remaja ni. Mungkin kita pun sedia tahu golongan remaja ni menjadi salah satu fasa di mana remaja ni menjadi fasa mereka untuk melonjak ke fasa dewasa, dan
bermacam-macam perasaan mereka dari segi memberontak, dan cikgu sendiri pun sudah berpengalaman mengajar di pelbagai sekolah, macam-macam cabaran yang cikgu pernah hadapi lah. Dan mungkin ada yang cabaran yang cikgu tidak dapat lupakan sepanjang cikgu mengajar budak-budak tu. Mungkin dari segi ada masalah masalah emosi kan, dan tiba-tiba pula tidak datang ke sekolah. Macam mana cikgu nak bantu mereka? Sebab mungkin berlaku di kelas cikgu. Dia macam ni lah. Ada di satu ketika saya sebagai guru kelas, saya tingkatan 5. So murid ni dia tak nak datang sekolah. Setiap kali nak datang sekolah dia nangis macam tu. Sampai pintu pagar dia nangis. So walau macam mana pun, dalam kelas orang pertama yang kena approach murid adalah guru kelas kan. So saya kena approach dia lah. Saya kena tanya dia. Bila kita tanya dia, dia senyap. Dia tak bercakap. Lepas tu dia nangis. So kita tak tahu masalah dia. Okay, dan kita macam tadi saya cakap kan, bila kita tahu murid kita masalah, kita bawa dia ke kaunselor. So kita rujuk lah, cikgu kaunselor macam mana. Okay, so kita buat ziarah ke rumah. Kita pergi ziarah rumah pun nangis. Tapi kita tak boleh putus asa lah kat situ. Tak boleh kita macam biar je lah. Sebab satu lagi yang kita kena tahu, dia tingkatan 5. Dan masa tu dah nak SPM lah. Jadi bila kita mendekati dia pun tak nak cakap kan. Dia menangis je. Kita kena mendekati pula mak ayah dia. Sampai satu tahap saya dah macam PA mak ayah dia lah. Maksudnya macam kita nak kena WhatsApp mak ayah dia kan. Kita bagi tahu esok ada ujian lisan, minta ni datang pukul ni sekian. Sampai macam tu. So saya nak memastikan anak murid saya ni ambil ujian tu sampai di tahap saya pergi jemput dia dekat depan pagar, buka pintu kereta, iring dia naik ke dewan. Walaupun dia nangis-nangis, kita pujuk jugalah. Lepas tu dia ada satu tempoh macam biasa macam kita SPM kan, kita ada tempoh, kita keluar rehat sekejap kan. Hilang budaknya. Budak tu hilang. So kita sebagai cikgu ni, kita cari satu sekolah tu naik. Masa tu lah berguna je kita punya hubungan dengan budak-budak nakal ni kan. Diorang tahu kan kat mana pot-pot nak lepak kan. Kita minta lah tolonglah cari kat mana-mana celah-celah yang awak lepak kan. Ada tak budak tu? Tak ada, hilang. Rupanya dia ada dekat luar dengan mak ayah dia. So kita pergi lagi sekali jemput dia lagi. Tapi Alhamdulillah lah, budak tu lulus juga subjek saya. Lulus. Dia bukan E tapi dia lulus ni. Dia lulus lah. Walaupun kita kena jadi PA mak ayah dia, kita hantar secara personal, ni tolong baca ni, tolong ni, pukul sekian-sekian dia ada exam, nanti hari ni dia ada ujian UTQH macam tu. Memang kita nak kena hari-hari, lepas tu kita nak kena melayan pula mak dia, ayah dia. Tapi itulah dunia cikgu kan, second parents kan. So kita terima je lah. Tak tahu dah sekarang dah sambung belajar dah rasanya budak tu. Rasakan apa yang kami dengar, pengalaman cikgu, dia macam agak mencabar juga lah pengalaman cikgu. Mungkin memang satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan lah. Dan kita nampak lihatlah dekat situ dari segi emosi pelajar tu sendiri, dia sangat mempengaruhi lah apa yang cikgu cakap tadi. Pelajar tu mempunyai masalah emosi, dan kebetulan dia remaja yang dah nak hampir-hampir mengambil peperiksaan SPM. Dan jika tidak ada tindakan ataupun untuk selesaikan masalah tersebut, mungkin berkemungkinan lah mungkin pelajar tu prestasi akademik dia akan merundum, corot dan sebagainya. Tapi syukurlah dari segi pengalaman cikgu lakukan tindakan untuk bantu pelajar-pelajar yang mempunyai masalah masalah emosi ni untuk kembali bangkit, bagi motivasi. Dan ini yang salah satu solusi yang amat pentinglah kita ambil agar pelajar yang mempunyai masalah ni kita bagi terus dorongan sebagai dorongan motivasi lah, agar diorang
dapat meningkatkan prestasi akademik mereka dan mungkin dapat membantu juga dari segi perkembangan mereka ke arah masa hadapan yang lagi baik. Okey, jadi di sini dapat kita simpulkan bahawa faktor persekitaran merupakan faktor yang memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi emosi dan juga tingkah laku seseorang pelajar. Sebab seperti yang cikgu beritahu tadi kan, contohnya media sosial, ibu bapa dan guru juga pun memainkan peranan. Semua itu adalah persekitaran mereka. Jadi di sini kita dapat lihatlah bahawa persekitaran ni memainkan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan ataupun emosi dan juga prestasi dan juga tingkah laku seseorang pelajar dalam prestasi akademik mereka. Jadi itu sahaja podcast kami pada hari ini. Sekejap, dia macam ni tau. Kemenjadian seorang murid ni kita akan jadi kalau salah satu daripada pihak ni tak sama-sama bangkit dengan dia. Maksudnya dalam persekitaran seorang murid kan, dia ada mak ayah dia, dia ada kawan dia, dia ada cikgu dia. Tapi kalau salah satu daripada pihak ni menjatuhkan dia, dia tetap akan jatuh. So walau macam mana pun semua pihak ni dia bekerjasama. Dia kena bekerjasama, dia berhubung kait lah. So kalau kata mak ayah dah bagi sokongan, cikgu dah bagi sokongan, tapi kawan-kawan masih merendahkan, pun emosi murid tu dia akan jatuh juga. So kita sebagai manusia kena pandai cari orang yang menghargai kita. Menghargai bukan bermaksud orang yang mengipas kita, tapi dia hargai diri kita. Walau tak kisahlah kita susah ke, kita senang ke, kita tak ada itu. Kalau orang kipas ni lain, kita senang je dia ada, susah dia tak ada. So walaupun media sosial mempengaruhi, tapi tiga pihak ni lebih besar peranan dia. Okay, terima kasih cikgu atas pandangan tersebut. Jadi saya rasa itu saja yang kami dapat jelaskan tentang emosi dan juga tingkah laku yang mempengaruhi perubahan akademik seseorang pelajar. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu kerana sudi menjadi tamu pada hari ini. Sudi ditemu bual berkenaan dengan soalan-soalan yang kami berikan. Kami meminta maaf sekiranya ada kesalahan ataupun ada kekurangan. Dan saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Saatnya sudah.